Israel melancarkan serangan ke atas Iran dengan Keselamatan rantau Asia Barat bertambah meruncing susulan serangan mengejut Israel dan Amerika Syarikat ke atas menggemparkan Iran. tengah bandar Tehran selepas Amerika Syarikat dan Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Malaysia menggesa gesa gencatan senjata tanpa syarat segera dilaksana susulan serangan Israel dan Amerika Syarikat ke atas Iran. Akibat dari serangan ganas Zionis Israel. Walau cerita sekiranya Amerika Syarikat dan ditutup dan semua kapal yang bergerak dari atau ke pelabuhan. Perdana Menteri mengarahkan kita bekerja sekarang dalam keadaan krisis. Kegusaran rakyat kita tak dapat elakkan. Terutama sekali bila berlaku saja peperangan, tajuk utama yang akan dibincangkan soal makanan. Di sinilah perlu ada semangat untuk mencukupkan keluaran makanan tempatan. Kita guna benih pau 1 dan pau 2. Ni boleh dikerin elok elok. Very good quality. Memang sesuai ditanam. Buat apa tanam bawang import lebih murah? Itu kalau boleh import, kalau tak boleh import. Majlis Tindakan Ekonomi Negara sentiasa bersidang dan bila ianya perlu dipanggil oleh Perdana Menteri. Minggu ini saja Perdana Menteri mempengerusikan beberapa mesyuarat. Hal sekuriti makanan ini diperbincangkan secara mendalam oleh beberapa kementerian. Pemain industri ini memainkan peranan yang penting. Mereka kalau kita berbincang dengan mereka dan kita minta mereka juga bersemangat patriotik, membantu negara, membantu rakyat, mereka boleh bekerjasama. Kita kena usaha. Cuma sekali saya sebut lagi, beras mesti kita wajib kena berada di tahap 70-80% untuk sekuriti makanan pada masa depan. Yang ini kena sokongan terutama sekali daripada kerajaan negeri. Tanah terbiar ini banyak perkara lah, di antaranya pembangunan. Anak-anak muda banyak pergi bekerja di bandar dan ibu bapa mereka barangkali dah penuaan, maka sawah dibiarkan tertinggal begitu. Biarlah ada syarikat yang sanggup buat, maka mereka hendaklah membenarkan dengan sedikit penyewaan dengan bantuan daripada Aida Pekan. Di Batang Nopar ini tumpuan utama kepada padi. Air banyak sikit ni. Saya amat menekankan soal padi beras ini kerana kita tahu ia adalah satu makanan ruji bagi rakyat Malaysia. Sekarang kita lihatlah bila berlaku peperangan di mana tempat, maka ia dibimbangi rantaian bekalan makanan. Oleh itu kita mesti berusaha berada di peringkat 80% SSR di negara kita. Dan sekarang tiap-tiap pukul 4 petang akan ada penerangan daripada kerajaan. Telah memutuskan pengaktifan Malaysia masih perlu mengimport minyak. Harap rakyat tidak terburu-buru dan panik kerana bekalan makanan di negara kita buat masa ini masih mencukupi. Sebarang pengumuman nak dibuat mesti kita lihat kepadanan ekonomi negara kita, suplai minyak dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan umum satu demi satu mengikut masa terus masa. Kira-kira 5,000 Kita mengharapkan peperangan itu dapat ditamatkan dengan segera, insya-Allah.